Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pesyarah kita, Dr. Muaz bin Azinuddin dan rakan-rakan yang menonton sekalian. Jadi pada hari ini, kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tentang penganalisis data dengan kajian ataupun kutipan daripada terak makanan lah. Jadi seterusnya saya Aiman Hakim bin Abdul Rais 077049 akan membentangkan tentang deskriptif statistik. Jadi sebelum tu saya terangkanlah apa itu deskriptif dan kenapa kita kena buat dulu deskriptif ni sebelum kita buat ujian-ujian lain. Jadi yang pertama adalah deskriptif ni adalah untuk meringkaskan data seperti mean, median, mode, sisihan piawai, peratus dan kekerapan. Jadi kita senang mudah fahamlah akan taburan data responden tersebut. Jadi yang kedua adalah untuk kenal pasti ciri responden yang menjawab kita punya kajian. Contohnya jantina ada lelaki ada perempuan, berapa perempuan, berapa lelaki, umur dia berapa, tahap pendidikan, sama ada degree sekolah rendah ataupun master, PhD dan sebagainya lah. Jadi yang ketiga adalah untuk mengetahui trend awal ataupun pola supaya kita boleh agak hala tuju dapatan kajian kita ni pergi mana. Okey. Jadi yang seterusnya adalah dapat detect ataupun kita dapat kesan data yang bermasalah. Jadi bila kita buat deskriptif ni kita akan dapat tahu ada tak outliner. Jadi kalau ada outliner ni bermakna data tu ada bermasalah lah, ataupun data tu kosong, ataupun ada kesilapan pengisian ataupun input. Dan yang seterusnya adalah deskriptif ni adalah analisis awal sebelum kita buat ujian T, ujian ANOVA, korelasi, regresi dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita kena tahu, sebelum tu kita kena tahu bahawa deskriptif statistik ini mempunyai dua cabang. Iaitu yang pertama adalah categorical variable dan yang kedua continuous variable. Macam saya cakap tadi, categorical variable adalah untuk mencari frekuensi. Berapa responden kita terdiri daripada berapa perempuan, berapa lelaki, umur dia berapa, jantina dia berapa. Dan yang kedua adalah continuous variable. Jadi berapa mean dia, mean tu purata, median tu dan standard deviation. Jadi continuous variable ni adalah benda yang kita boleh ukur macam memuaskan, tidak memuaskan. Seperti contohnya kita letakkan skala 1 hingga 5 tu. Itu adalah continuous variable. Jadi dekat sini saya tunjukkan sedikitlah cara nak buat categorical variable. So sekarang ni kita nak tengok berapakah responden yang telah kita kutip dan telah dijawab soalan. Jadi yang pertama kita boleh tekan analyze, pergi ke deskriptif statistik dan terus pergi frekuensi. Okey, nampak tak? Dekat sini ada banyak kan? Tapi kita pilih yang ni saja, yang ada graf ni. Graf berwarna ini. Jadi sekarang ni kita nak tengok jantina dahulu. Jantina, ada berapa perempuan, ada beberapa lelaki. Ada berapa lelaki. Jadi kita tinggal kita tekan dulu. Sekejap saya buat balik. Okey, baik. Okey, ni jantina kan. Okey, kita tekan jantina. Lepas tu kita pergi anak panah ini, kita tekan je. Okey, jantina dia dah pergi situ. Lepas tu kita terus tekan okey. Okey, nampak. So sekarang ni kita dah ada kat sini frekuensi statistik. Jadi yang telah menjawab kita punya responden ni adalah sebanyak 65 orang. Okey, nampak? 65 orang. Jadi jantina, berapa lelaki berapa perempuan? Jadi dekat sini kita boleh tengoklah. Ada 48 perempuan, 17 lelaki yang menjawab. Jadi total adalah 65 orang. So persen pun dia dah tunjuk kat sini, iaitu 73%, 0.8 lelaki, 26.2%. So total adalah 100%. Kita pergi contoh yang kedua. Kita nak tengok umur pula. Okey, kita pergi deskriptif statistik.
Lepas tu kita pergi ke frekuensi. Okey, kita nak tengok umur. Okey, kita tekan umur, tekan anak-anak ini. Lepas tu kita tengok okey. Nampak? Dia terus keluar umur kat sini. So kita dapat tengoklah 18 hingga 24 tahun berapa orang yang menjawab. 25 34 tahun berapa orang yang menjawab. 55 orang dan ke atas berapa orang yang menjawab. So dekat sini kita boleh tengoklah 60 orang yang menjawab 18 ke 24 tahun. 4 orang yang menjawab 25 hingga 34 tahun, dan untuk 55 tahun ke atas hanya seorang saja yang menjawab. So kita dah boleh tengok data dekat sini dan persen dia. Ini adalah untuk categorical variable. So seterusnya continuous variable pula. Macam mana kita nak tengok? Okey, macam ni. Kita pergi slide ke kanan. Pergi. Okey. Lepas tu kita pergi, okey. Di sini kita nak tengoklah mean dia. Kita nak tengok mean. Jadi langkah pertama kita pergi task from. Lepas tu kita pergi compute variable. Okey, kita tekan saja. Okey, nampak? Okey, sekejap. Okey, macam mana kita nak buat? Langkah yang pertama ialah, sebelum tu kita tengok dululah. Tengok dekat sini ada soalan-soalan yang telah kita letakkan. Okey, yang pembaris ni kita hanya fokus pada pembaris ini, logo pembaris ini. Jadi cara nak buat adalah kita nak tengok soalan untuk kecenderungan ni. Jadi langkah pertama kita kena buat adalah kita baca dulu kecenderungan mencari keunikan. So kita ringkaskan sajalah. So KMK kita tulis kat sini, KMK total. So kita tekan tab label. Okay, KMK total, numeric and continue. So seterusnya adalah kita tekan ni kurungan. So kita tengok mana kecenderungan 3 ni kan. Baik, jadi kita tekan kecenderungan ni, kita tekan anak panah ni. Lepas tu kita tekan space dengan tambah. Okey. Lepas tu yang kedua dan seterusnya lah. So kat sini ada 3 sahaja kecenderungan. So kita tekan lagi sampai ketiga. Jadi okey, lagi satu. Okey. Jadi total 3. Seterusnya kita kena bahagikan ketiga-tiga soalan tersebut. Jadi tekan 3. Jadi lepas tu tekan OK lah ya. Okey. Jadi keluarlah data yang kita telah buat tadi, iaitu KMK tadi, bukan KML. L tu saya tertypo. Sepatutnya KMK. Jadi kita boleh tengoklah data dekat sini akan keluar mid, median dan sebagainya. Macam tu. Dan seterusnya lah. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya Muhammad Alif Ikhwan bin Abdul Halim 076708. Okey. Saya ingin meneruskan penerangan di dalam deskriptif statistik. Okey. Deskriptif statistik ini digunakan untuk menerangkan ciri asas data, merangkumi nilai minimum, maksimum, min, sisihan piawai, skewness dan kurtosis. Okey. Mari kita mulakan dengan cara buat dia. Okey. Kita pergi kepada data view, pergi tekan pada analyze, deskriptif, statistik. Okey, pergi ke deskriptif. Okey. Macam di sini saya telah masukkan pemboleh ubah yang telah saya computekan. Okey.
Selepas itu pergi kepada option, tekan min, standard deviation, minimum, maximum, kurtosis dan skewness. Okey, tekan continue dan tekan OK. Okey. Di sini dipaparkan sebuah jadual menunjukkan jadual berkenaan deskriptif statistik untuk continuous variable. Okey. Okey, yang ini adalah semua pemulik ubah yang telah saya masukkan. Okey. Untuk N ni pula, berdasarkan jadual ni, nilai N bagi semua pemulik ubah adalah 65, menunjukkan tiada data yang hilang dan semua responden terlibat secara lengkap dalam analisis. Okey. Untuk nilai minimum dan maksimum. Okey. Okey, untuk kecenderungan mencari keunikan, okey. Nilai minimum adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah 5. Okey. Untuk kewaspadaan, nilai minimumnya 2 dan maksimumnya 5. Kecenderungan hedonik 1, maksimum dia 5. Untuk pengalaman deria, yang paling minimum 3 dan paling tinggi adalah 5. Untuk pengalaman perkhidmatan, yang paling minimum 3, paling maksimum 5. Untuk pengalaman persekitaran, paling rendah adalah 2.67 dan maksimum dia adalah 5. Untuk imej kulinari, paling rendah 2.5 dan maksimum dia adalah 5. Okey. Untuk imej menjamu selera berpula, 2.80 dan maksimumnya adalah 5. Dan akhir sekali, niat tingkah laku, nilai minimum dia adalah 2.25 dan maksimumnya adalah 5. Okey, seterusnya untuk pada nilai untuk min statistik. Okey, pada min pula, nilai tertinggi di dalam semua pemulik ubah ini adalah pengalaman deria. Okey, dengan skor yang terbanyak iaitu 4.4346. Okey, hal ini menunjukkan pengalaman deria menjadi suatu perkara yang penting agar pelanggan sentiasa mengunjungi food truck dan membelinya untuk menjamu selera. Okey, untuk standard deviation, okey. Untuk standard deviation pula, okey. Kesemua data yang telah didapat ini, yang telah dapat ni, okey, semua di bawah 1.0. Okey. Apa maksud bawah 1.0 ni? Okey. Maksudnya jawapan responden ini adalah konsisten. Okey, hal ini menunjukkan kesemua responden memahami semua soalan yang diberikan. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada ujian normaliti. Okey. Pada mulanya saya akan tunjukkan cara untuk buat ujian normaliti ni. Okey. Tekan pada analyze, pergi dekat descriptive statistik, tekan explore. Okey. Selepas itu, okey. Masukkan pemboleh ubah yang telah kita computekan. Okey. Selepas itu tengok pada display. Okey, display dia adalah both. Dan pergi kepada statistik. Okey, statistik tak ada apa. Pergi pada plots. Pergi ke histogram. Okey. Yang stem ni jangan tekan. Okey, pergi kat normality plots. Okey. Pergi continue.
Okey, pergi kepada option. Pergi option pula, pergi ke exclude case pairwise. Okey. Continue. Okey. Selepas itu tekan dah okey. Okey. Di sini kita telah mendapat keputusan dari menjalankan ujian normaliti. Okey. Di sini saya akan menerangkan tentang ujian normaliti ini. Okey, ujian normaliti ini dijalankan bagi menentukan sama ada data kajian bertabur secara normal sebelum analisis sebelum membuat ujian parametrik. Okey. Okey, dalam kajian ini ujian normaliti dinilai menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk serta disokong oleh nilai skewness dan kurtosis. Okey, berdasarkan keputusan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, nilai signifikan bagi semua pemboleh ubah adalah kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan semua data secara statistik adalah tidak normal. Okey, kita akan menerangkan bahagian skewness kurtosis. Okey, untuk skewness kurtosis, okey, bagi pemboleh ubah mencari keunikan. Okey, dia punya skewness dia negatif 0.361 dan nilai kurtosis negatif 0.499. Okey, nilai ni tak melebihi 2.0 dan negatif 2.0. Ini menunjukkan taburan data adalah hampir normal dan sesuai untuk analisis statistik parametrik. Okey. Seterusnya, pemboleh ubah kewaspadaan. Untuk nilai skewness adalah negatif 0.478 dan nilai kurtosis dia negatif 0.105. Ini menunjukkan kedua-dua nilai ini tidak melebihi 2 dan negatif 2. Seterusnya, pemboleh ubah kecenderungan hedonik. Untuk skewness dia, nilai dia adalah negatif 0.603 dan kurtosis 0.522. Okey, untuk kedua-dua nilai ini tidak melebihi 2 dan negatif 2. Seterusnya, pemboleh ubah pengalaman deria. Untuk nilai skewness dia negatif 0.744 dan nilai kurtosis negatif 0.292. Untuk pengalaman perkhidmatan, nilai skewness dia adalah 0.163 dan nilai kurtosis dia negatif 1.015. Nilai ini tak melebihi 2 dan negatif 2. Untuk pengalaman persekitaran, nilai skewness adalah negatif 0.152 dan kurtosis negatif 0.893. Selain itu, okey, seterusnya imej kulinari, terap makanan. Skewness dia adalah negatif 0.118 dan nilai kurtosis dia negatif 0.597. Untuk imej menjamu selera, nilai skewness 0.084 untuk nilai kurtosis negatif 0.996
Dan akhir sekali, niat tingkah laku. Okey, untuk niat tingkah laku ni, nilai skewness dia 0.082 dan nilai kurtosis dia negatif 0.965. Bagi semua pemboleh ubah yang telah menjalani ujian normaliti ini, menunjukkan tidak melebihi 2.0 dan negatif 2.00. Okey. Perkara ini menunjukkan taburan data adalah hampir normal dan sesuai untuk analisis statistik parametrik. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan satu rajah histogram daripada pemboleh ubah kewaspadaan. Okey. Kalau dilihat pada rajah histogram ini menunjukkan berdasarkan rajah histogram ini menunjukkan histogram menaik dan menurun pada hujungnya. Ini menunjukkan taburan data adalah normal. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dan menunjukkan jalan untuk melakukan ujian keboleh kepercayaan, iaitu reliability. Okey. Untuk bahagian ni, ujian reliability ni dijalankan bagi menilai tahap konsisten dalam item-item soalan yang digunakan dalam kajian ini. Okey. Analisis keboleh kepercayaan ini dilaksanakan menggunakan perkali Combat Alpha melalui perisian SPSS. Okey. Seterusnya kita akan menjalankan reliability test. Okey. Cara-cara untuk membuat reliability ni adalah tekan analyze, pergi ke scale, tekan reliability analysis. Okey. Di sini kita perlu masukkan ke semua item-item soalan. Contohnya saya ambil untuk pemboleh ubah niat tingkah laku. Okey, saya masukkan item-item soalannya. Okey, seterusnya pergi dekat skill, pergi pada skill dan tulislah niat tingkah laku. Okey, dia punya model dia adalah alpha. Lepas tu pergi kepada statistik, tekan item, scale dan scale if item delete. Lepas tu tekan pada correlation, tekan mean. Selepas itu tekan continue. Selepas tu tekan OK. Okey, keluarlah keputusan ujian reliability. Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian reliability. Okey. Di sini ujian reliability telah dijalankan bagi pemboleh ubah kecenderungan mencari keunikan. Okey. Untuk nilai ni, untuk nilai pemboleh ubah ni, untuk combat alfanya adalah 0.883 dengan bilangan item sebanyak 3 item soalan. Okey. Untuk nilai ini menunjukkan kebolehpercayaan berada di tahap yang baik dan semua item sesuai digunakan dalam kajian. Okey. Seterusnya pula kita pergi kepada kewaspadaan.
Okey, untuk nilai pemboleh ubah ini adalah 0.708. Okey, dengan bilangan item sebanyak 2 item sahaja. Okey. Nilai ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan di tahap yang boleh diterima dan semua item sesuai digunakan dalam kajian. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecenderungan hedonik. Okey, keputusan ujian reliability mendapati skornya adalah 0.926. Okey. Dengan bilangan item sebanyak 2 item sahaja. Okey. Nilai ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan di tahap yang sangat baik dan semua item soalan sesuai digunakan dalam kajian. Okey, untuk pengalaman diri pula, okey, nilai combat alfanya adalah 0.845 dengan item soalan sebanyak 4 item soalan. Okey. Nilai combat alpha ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan di tahap yang baik dan semua item soalan sesuai digunakan dalam kajian. Okey, seterusnya pengalaman perkhidmatan. Okey, nilai combat alfanya adalah 0.947 dengan bilangan item sebanyak 5 item soalan. Okey, pada nilai combat alpha ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan berada di tahap yang sangat baik dan semua item soalan sesuai untuk digunakan dalam kajian. Okey. Seterusnya pula pengalaman persekitaran. Untuk nilai combat alfanya adalah 0.901. Okey. Dengan tiga item soalan yang telah diberikan. Okey. Dengan nilai combat alpha ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan berada di tahap yang sangat baik dan semua item soalan sesuai digunakan dalam kajian. Okey, seterusnya imej kulinari. Untuk imej kulinari ini nilai combat alfanya adalah 0.899. Kalau digunakan 0.9 lah. Okey. Nilai combat alfanya 0.9 ni. Okey. Yang diperolehi ialah dengan Okey, seterusnya imej kulinari terap makanan. Okey, nilai combat alfanya adalah 0.899. Kalau dimudahkan 0.9 lah. Okey. Nilai combat alfanya yang diperoleh dengan bilangan item soalan sebanyak 6 item soalan. Okey. Dengan nilai combat alpha ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan berada di tahap yang sangat baik dan semua item soalan sesuai digunakan dalam kajian. Okey, seterusnya imej menjamu selera truk makanan. Okey. Untuk nilai combat alfanya adalah 0.898. Kalau dimudahkan pun sama juga 0.9. Okey, dengan item soalan sebanyak 5 item soalan. Okey.
dengan nilai 0.9. Okey. Tahap kebolehpercayaan berada di tahap yang sangat baik dan semua item soalan sesuai digunakan dalam kajian. Okey, yang terakhir pula niat tingkah laku. Okey, untuk nilai combat alpha-nya adalah 0.883 dengan jumlah item soalan sebanyak 4 item soalan. Okey. Untuk nilai combat alpha ini menunjukkan tahap kebolehpercayaan berada di tahap yang sangat baik. Okey, kalau dia tengok pada nilai ni, just digunakan sajalah, jadi 0.9 lah. Maksudnya berada di tahap yang sangat baik lah. Okey, kalau berada di tahap yang sangat baik, semua item sesuai untuk digunakan dalam kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Zulkarnain bin Uthman. Nombor matrik 079465. Jadi seterusnya kita pergi kepada kami melakukan ujian bukan parametrik, iaitu Man-Whitney-U dan Kruskal-Wallis. Ini kerana hasil ujian normaliti kami, iaitu di Kolmogorov dan Shapiro-Wilk di bawah 0.05. Jadi kita mula dengan ujian Man-Whitney-U ni. Tujuan ujian Man-Whitney-U ni adalah untuk melihat ada perbezaan ataupun tidak hubungan antara DV dengan IV. Tetapi Man-Whitney-U ni dia hanya menerima demografi yang ada 2 grup sahaja di dalamnya. Contohnya jantina. Okey, jadi cara nak melakukannya adalah kita pergi kepada analyze, non-parametric test, legacy dialog dan 2 independent sample. Okay, kita masukkan DV kita, iaitu niat tingkah laku, ke dalam kotak test variable list, dan IV kita yang 2 grup ni, iaitu jantina, di kotak grouping variable. Tak 1 dan 2 continue. Okay. Jadi dekat table yang keluar ni, perempuan 48 orang, min rank dia 32.60, manakala lelaki 17 orang, min rank dia 34.12. Jadi kita tengok dekat sini, lelaki lebih tinggi daripada perempuan, iaitu di bahagian min rank. Tetapi apa yang paling penting adalah pada significant to tail di sini. Jadi signifikan dia adalah 0.775 melebihi 0.05. Maksudnya ia tidak signifikan. Maksudnya tiada perbezaan ketara antara jantina terhadap niat tingkah laku mereka di food truck. Seperti tahap kecenderungan ataupun minat mereka dengan food truck ni lebih kurang sama je antara lelaki dengan perempuan. Jadi hasil ujian Man-Whitney-U test kami untuk jantina adalah tidak signifikan. Jadi yang seterusnya kita buat tahap umur pula. Sebenarnya tahap umur kami ada 3 grup. Tetapi pada grup 55 tahun ke atas cuma ada 1 responden saja. Jadi kami akan cuba binding, jadikan 2 grup dan proceed kepada ujian Man-Whitney-U. So pertama kita pergi kepada table. Cara nak binding, kita pergi kepada transform, visual binding, masukkan tahap umur, klik continue dan letaklah nama variable binding yang baru. So saya letak umur binding. Pergi ke makeup point, equal percentile, klik 1. Bila kita letak 1, dia automatik jadi 2 lah. Sebab tadi kita nak daripada 3 grup jadi 2 grup saja. So tekan 1 untuk jadi 2 grup. Tekan apply, tekan make labels, tekan OK. Okay, by ini
Kita tengok kepada data view. Kita scroll. Kita slide ke sini. Tengok umur binding yang baru ni. So kita tengok nombor dulu. Satu. Ada dua lah. So kita pergi kepada variable view untuk tengok value dekat sini. So okay, 1, 2 tambah. Kita tengok yang sebelum binding punya umur 1 18-24 tahun dan 2 tambah ni 2 sampai 5. 25 tahun sampai 55 tahun ke atas. Okey. Jadi untuk memudahkan saya menghurai nanti, so saya editlah sikit. 18 dia 24 tahun. 24 tahun. Change. Dan yang ni pula 25 tahun ke atas. Change. Okey, dah siap lah kita punya binding. So bila IV ni dia dah jadi 2, so kita pergi kepada ujian Math Whitney U. So pergi kepada non-parametric test, legacy dialog dan two independent sample. Masukkan kita punya kita punya DV, iaitu niat tingkah laku, dan kita punya IV kita, so mobile name. So klik 1, klik 2, continue. So tekan OK. Okay, jadi dah keluar dah dia punya jadual. So kita fokus kepada signifikannya, iaitu 0.012. Ini bermaksud ia tidak lebih daripada 0.05. Jadi hasilnya adalah ia signifikan. Tetapi klarifikasi kami, terdapat jumlah sampel yang besar antara grup 1 ni 18 hingga 24 hingga grup 2 25 tahun ke atas. So ada perbezaan lebih kurang 55 sampel, 55 orang. So ini bermaksud 25 tahun ke atas ni mungkin tidak mewakili semua, kerana hanya ada 5 responden saja. Tetapi hasil signifikan tetaplah 0.012. So next step kita adalah buat median lah. Median. So pergi kepada analyze, compare mean, pergi mean, dan masukkan kita punya IV, kita punya DV, iaitu niat tingkah laku, dan kita punya IV tadi kat umur dan mean. Pergi kepada option lah, mean cases. Masukkan medium dan keluarkan mean dan standard deviation. Tekan continue. Tekan OK. Oh, jadi dah keluar dah kita punya median. Jadi next step kita adalah untuk kira size effect. Size effect ni adalah cara kira dia, kira secara manual. Jadi nilai Z, baik. Nilai Z bahagi dengan punca kuasa 2 65. So akan jadi punca kuasa 265 akan jadi 8.06. So hasil daripada negatif 2.446 kita bahagi dengan punca kuasa 265, iaitu 8.06. So hasilnya adalah 0.31. Maksudnya menurut Cohen, kami berada dalam kategori sederhana. Ini bermakna ada kesan sederhana daripada tahap umur kepada niat tingkah laku. Jadi untuk ujian
McWinew ini bagi tahap umur adalah signifikan. Seterusnya adalah ujian bukan parametrik bagi IV tujuan utama mengunjungi terak makanan. Jadi semua kumpulan ada 4 sebenarnya. Kami buat binding untuk kecilkan kepada 3 kumpulan saja. Dapat dan kami proceed untuk kurs Coriolis. Jadi dekat sini kami punya data view. Itu tujuan utama mengunjungi terak makanan binding. So dekat sini ada 3 nombor, ada 3 nombor je, 1, 2 dan 3. Jadi kurs Coriolis ni tujuan dia adalah untuk melihat ada perbezaan ataupun tidak hubungan antara IV dengan DV. Cuma syarat dia kurs Coriolis kena 3 kumpulan ke atas dan kami memenuhi syarat tersebut, ada 3 kumpulan. Jadi cara untuk buat kurs Coriolis, kita tekan analyze, kita tekan non parametric test, kita tekan legacy dialog dan K independent sample. Kita masukkan kita punya DV kita, DV kami iaitu niat tingkah laku dan kami punya IV iaitu tujuan utama mengunjungi terak makanan. So tekan 1 sebab kita 3 kumpulan, so maksimum 3 kumpulan. Tekan OK. Okay, inilah kita punya table yang keluar. Jadi fokus kita adalah kepada signifikan ni. So signifikan ni 0.044. Maksudnya dia lagi rendah daripada 0.05. Jadi ini signifikan. Bila signifikan dalam kurs Coriolis ni, kita kena buat post hoc untuk mencari pasangan kumpulan mana yang berbeza. Jadi sebelum tu nilai signifikan kita dalam post hoc ni akan berubah. Maksudnya di sini ada 3 grup. Maka akan ada 3 pasangan, iaitu grup 1 dengan grup 2, grup 1 dengan grup 3 dan grup 2 dengan grup 3. Ada 3 kumpulan. Jadi nilai 0.05 ni akan dibahagikan jadi 3. Jadi nilai signifikan yang baru kita adalah 0.017. Jadi cara untuk run post hoc dalam kurs Coriolis ni, kita tekan analyze, kita tekan non parametric test, kita tekan independent sample. Okey, keluar yang ni. Kita klik automatical compare distribution across group. Untuk field kita masukkan saja kita punya DV kita, niat tingkah laku, dan kita punya IV kita, tujuan utama mengunjungi terak makanan. Lepas tu dekat setting pula kita tekan customize test, tekan kurs Coriolis, ANOVA, K-sample dan OPWise. So kita run. Okey, dah keluar. So kita fokuslah kepada pairwise comparison ni, iaitu fokus pada signifikan. So kita carilah mana yang kurang daripada 0.017. Kat sini adalah pada iaitu pasangan yang kedua, iaitu antara untuk makan dan untuk bersantai, iaitu 0.015, kurang daripada 0.017. Bermakna kumpulan inilah yang signifikan. Ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara kumpulan untuk makan dan kumpulan untuk bersantai bersama rakan atau keluarga. Maksudnya kumpulan yang datang untuk bersantai ni menunjukkan niat tingkah laku yang lebih positif berbanding kumpulan yang datang hanya untuk makan. Jadi itulah jadi daripada 9 IV perbandingan kami untuk ujian bukan parametrik ni, kami dapatkan 3 keputusan hasil saja untuk ditunjukkan dalam video ini. Iaitu 3 hasil tu McWinew tidak signifikan untuk contohnya jantina, McWinew signifikan contohnya tahap umur, dan kurs Coriolis signifikan untuk tujuan utama mengunjungi terak makanan. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, seterusnya saya akan explain pasal part regresi. Okey, regresi ni
kaedah ideal lah, maksudnya dia ada keupayaan yang lebih tinggi daripada kolerasi. Jadi regresi ni untuk kita boleh tengok lah, untuk kita explore hubungan IV dengan DV, dan pada masa yang sama juga kita boleh tengok IV mana yang bagi kesan pada DV, walaupun dalam satu kajian tu ada banyak IV. Lepas tu sebenarnya regresi ni ada 3, tapi kita akan belajar yang standard saja, iaitu linear dan juga multiple regression. And kita akan buat assumption regression lah, walaupun agak susah sikit, tapi kita cuma akan belajar yang basic lah. Yang pertama kita akan tengok size sample, lepas tu multicollinearity dan singularity, outliers dan juga normality. Jadi disebabkan untuk kajian ni kita punya IV tu banyak, jadi kita akan pilih multiple regression. Okey, jadi untuk kita dapatkan data regression tu, kita pergi ke ni, data ni kita klik analyze, lepas tu regression, lepas tu kita pilih linear. Jadi okey, dekat sini IV ni, sini bahagian DV ni niat tingkah laku lah. Kita masukkan dalam kotak ni, lepas tu kita masukkan juga DV, ada 8 DV maafkan saya, 8 IV. Okay, kita masukkan, kita select, masukkan ke dalam kotak ni. Lepas tu kita pergi pula dekat kita klik statistik ni. Okay, dekat sini kita kena tick estimate, confidence interval, model fit, descriptive part and coloration. Okay, lepas tu collinearity diagnostic. Okay, lepas tu kita tekan continue. Okay, lepas tu dalam bahagian option, kita klik option pula. Dekat dalam missing value ni kita kena tick exclude cases pairwise. Lepas tu kita tekan continue. And kita pergi pula dekat plots button. Okay, untuk bahagian Y ni kita masukkan Z receipt. Lepas tu untuk X pula kita masukkan Z pred. Okay, lepas tu kita kena tick lah sini normal probability plot. Okay, lepas tu tekan continue. And kita pergi kepada save. Okay, save dekat kita kena tick Mahalanobis dengan Cooks. Okay, and then klik continue. Okay, barulah kita boleh klik okay. Okay, dan inilah result regresi yang kita dapat. Jadi kita untuk tadi yang saya bagi tahu, kita kena check lah assumption multicollinearity tu, nak tengok ada signifikan ke tak kan. So kita kena tengok dekat sini, IV ni kena pastikan tak lebih daripada 7 lah. Okay, dia punya kolerasi tu. Jadi lepas tu kita pergi juga dekat jadual coefficient. Okay, jadual coefficient ni kita kena tengok pada bahagian tolerance dengan VIF. Jadi maksudnya pada bahagian tolerance ni tak boleh kurang daripada 1 untuk tahu signifikan ke tak kan. Lepas tu
VIF ni pula tak lebih daripada 10. Jadi bila kita tengok dekat sini, semuanya menepati data lah. Okey. Yang ni pun sama. Ni tak kurang daripada 1, yang ni pun tak lebih daripada 10. Itu step pertama. Step kedua, kita tengok dekat scatter plot ni. Okey. Maksudnya dekat sini kita dapat scatter plot ni juga dekat outlier ni lah. Maksudnya dekat sini outlier yang kita kena ambil kira adalah 3.3 hingga -3 sahaja. Jadi dekat sini maksudnya data yang kita dapat tu maksudnya bagus sebab dia bergaris lurus. Jadi cuma ada yang ni je lah yang macam tak tu. Jadi kita boleh abaikan lah sebabnya asalkan outlier tu tak lebih daripada 3. Lepas tu kita ni contohnya yang macam ni lah. Okey, yang ni scatter plot ni kita boleh tengok dekat sini -3. Okey, maksudnya kita dapat tengok kita punya data ni bagus. So lepas tu kita pergi pula dekat model summary table. Okey, ni model summary table ni. Okey. Kita tengok R dekat sini 8.36. Okey, maksudnya sini 0.836. Okey, maksudnya dia tak lebih daripada 1. Maksudnya memang signifikan lah. Lepas tu kita tengok pula dekat R square 0.698 ni kita darabkan 100. Untuk kita tengok variant tu maksudnya kita akan dapat kita akan dapat 69.8%. Jadi maksudnya dekat sini kita tahulah maksudnya 69.8% yang faktor ni lah, prediktor ni, image menjamu selera, kesemua 8 IV ni yang menyumbang kepada DV ni lah yang mempengaruhi. Maksudnya selebihnya dalam 30% lebih lagi tu faktor lain. Lepas tu dekat sini kita ada adjusted R square. Jadi kita kena ambil kira adjusted R square ni juga sebabnya untuk kajian ni lebih daripada kurang daripada 100 responden. Maksudnya bila adjusted R square ni lebih tepat lah untuk tahu tu sebab populasi yang kecil. Jadi untuk bahagian ni error of estimate ni maksudnya nilai 0.439 ni maksudnya kurang daripada 0.5 kan, maksudnya menunjukkan nilai semakin kecil nilai tu semakin maksudnya tepatlah apa yang dijelaskan dalam model ni. Okey. Lepas tu nak tahu signifikan ke tak, kita akan tengok juga ANOVA ni. Okey. Bila kita tengok ANOVA ni maksudnya bila kurang daripada bawah 0.5 maksudnya signifikan lah kita punya ni regression 0.01 kan, signifikan. Lepas tu kita tengok pula dekat jadual coefficient ni. Jadi kita nak tahu sebenarnya mana satu IV yang betul-betul 8 IV tu yang mana satu mempengaruhi DV, niat tingkah laku tadi. Kita akan tengok pada bahagian beta ni. Maksudnya
Jadi untuk kita tahu mana satu, kita kena tengok mana nilai beta yang lebih tinggi. Jadi dekat sini kita tengok beta yang lebih tinggi ni ialah 0 point ni lah. Maksudnya imej menjamu selera terak makanan. Maafkan saya. Ni pengalaman perkhidmatan sebanyak 0.84. Okey. Jadi maksudnya jadi dekat sini kita boleh kenal pastilah dengan keadaan regresi ni, maksudnya IV yang mempengaruhi DV kita tu adalah pengalaman perkhidmatan, sebab dalam jadual pada bahagian beta ni dia yang paling tinggi. Okey, itu saja daripada saya. Okay, saya akan terangkan part korelasi. Okay, first kita akan pergi ke analyze. Tekan correlate. Tekan favorite. Lepas tu kita akan, kat sini kita cari, kena ambil DV dan IV. So, DV saya akan ambil niat tingkah laku. Okay, kita masukkan. Lepas tu IV kecenderungannya 1. Lepas tu kewaspadaan. Lepas tu kecenderungan hedonik. Pengalaman kerja. Pengalaman perkhidmatan. Lepas tu pengalaman persekitaran. So image terak, kulinari terak makanan. And then image menjamu selera terak makanan. Okay. So kat sini, ini DV, niat tingkah laku, dan selebihnya IV lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1 DV, 7 IV. Lepas tu kat sini kita tengok correlation coefficient ni, tekan person, test of signification, total, dan seterusnya flexification correlation ni kena tick. Lepas tu tekan OK. Lepas tu kita tengok dekat keputusan lah. Kat table ni keputusan akan keluar macam ni lah. Okay, seterusnya saya akan terangkan lah correlation kat sini. Okay. Macam tu saya terangkan yang N ni adalah jumlah responden. Kat sini menunjukkan 65 orang responden yang kami ambil lah. Lepas tu saya akan terangkan person correlation, menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua boleh ubah. Kalau nilai R iaitu correlation tu antara -1 hingga +1. Lepas tu kalau positif, hubungan dia sehala. Kalau ada negatif, maksudnya kat sini hubungan dia songsang. Kalau lagi hampir kepada 1, hubungannya lebih kuat lah. Kalau kat sini semuanya positif, so hubungannya sehala. Okay. Seterusnya tengok person correlation ni untuk niat tingkah laku ni. Kita tengok kat sini semua 1, so signifikan lah. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke niat tingkah laku ni DV, yang lain ni IV. Kita tengoklah hubungan mana yang kuat kan. Okay, yang first saya akan terangkan kecenderungan mencari keunikan. Ni di sini menunjukkan 0.403. So menunjukkan hubungan ni positif lah, positif sederhana. Sebab dia kurang 0.001. Okay, kat sini semakin
tinggi kecenderungan mencari keunikan, semakin meningkatlah niat tingkah laku. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula kewaspadaan. Kewaspadaan pula kat sini kita dapat 0.317. So kat sini 0.10. Hubungan positif lemah lah ke sederhana. Kerana individu yang lebih berwaspada menunjukkan peningkatan niat tingkah laku walaupun hubungannya tidak terlalu kuat. Lepas tu yang ketiga, untuk IV yang ketiga, kecenderungan hedonik. Kecenderungan hedonik. Kat sini kita dapat 0.474. Kat sini tunjuk kurang 0.01. 0.001. So hubungan positif sederhana ke kuat. Okay. Kesenorokan dan kepuasan hedonik memainkan peranan penting lah dalam mempengaruhi niat tingkah laku. Okey, yang seterusnya pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Kat sini kita dapat 0.162. Okey. Lepas tu pengalaman kerja. Kat sini dapat 0.199. So kat sini hubungan dia positif, sederhana, kuat lah. So kat sini ni kerja. Okay, lepas tu kita pergi kepada pengalaman perkhidmatan. So kat sini dapat 0.536. Kat sini kurang, signifikan kurang 0.001. So kat sini hubungan dia positif, sederhana ke kuat. Kualiti perkhidmatan, kita boleh buat kualiti perkhidmatan yang baik meningkatkan niat tingkah laku pengguna lah. Lepas tu seterusnya kita pergi kepada imej kulinari terak makanan. Kat sini kita dapat 0.361. So kat sini tulis signifikan 0.003 lah. So kat sini hubungan positif dan sangat kuat lah. So kat sini kita boleh simpulkan persepsi imej kulinari merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi niat tingkah laku. So yang last pula, imej menjamu selera terak makanan. Kat sini dapat 0.641. Iaitu kat sini kurang 0.001. Hubungan positif sangat kuat lah kat sini. So kita buat kesimpulan kat sini. Pengalaman menjamu selera yang positif akan meningkatkan niat tingkah laku secara signifikan. Lepas tu saya nak cakap secara keseluruhannya, keputusan analisis korelasi ini menunjukkan bahawa semua pemboleh ubah bebas mempunyai hubungan yang signifikan lah dan positif dengan niat tingkah laku. Antara pemboleh ubah tersebut ialah imej kulinari, imej terak makanan dan imej menjamu selera terak makanan menunjukkan hubungan yang paling kuat lah kat sini. Lepas tu manakala kewaspadaan ni dan pengalaman deria menunjukkan hubungan yang lebih lemah tapi masih signifikan. So begitulah kisahnya.